Mamis, tahu tak sekarang nak tahu jantina baby seawal 10 minggu pun dah boleh. Bukan itu saja tau. Tapi test ini bukan sekadar nak tahu baby boy ataupun girl. Kita boleh kesan lebih awal sekiranya baby ada masalah genetik seperti Edwards syndrome, Down syndrome ataupun Patau syndrome. Tahu tak test apa? Nama test ini adalah NIPT, iaitu Non-Invasive Prenatal Test. Tak perlu ganggu baby langsung, hanya ambil darah ibu sahaja. Kalau Mamis nak lalui kehamilan dengan tenang, jom buat ujian NIPT bersama saya Dr. Diana Siddiq di Klinik Isna.